bajunya dulu, okey? Boleh Cici buka baju tak sayang? Boleh. Alah. Baik. Boleh. Nak buka tolong? Boleh buka sendiri? Boleh tak? Oh, tandanya. Cepat. Tapi tak ada beza sangat pun. Atau XS dengan S tu tak banyak beza. Tak banyak beza. Nanti tak payah kejap buka. Kita cuba yang ni. Kakak dia duduk kecil, dia juga dekat sore hari. Kecil ni Masa Lisa. Lisa dah. Kata 4 dengan 3. Oh, dia besar sangat. Dah lama tak nikah. Ini S, tapi Tak jauh beza. tak beza. Ataupun nak cuba yang lagi satu. Apa M? Sebab dia punya tangan tu, tangan Betul. dekat siku betul. itu terlalu pendek. Betul. Kita cuba yang ni pula. Ke memang macam tu. Dia memang beza dekat situ je. Baju takut labur sangat pula. Tak, Tak boleh. Dia tak kisahkan pakai dalapan. betul. Besar sangat. Tak boleh. Tak boleh. Ni M. Tak boleh. Kita cantik. Besar. Tak payah. Dia kalau tu dia cantik kat atas ni. Oh, Macam tu. Dekat pinggang tu. Betul. Dia cantik baju yang S lah kot. sangkut kat perut. Dia sangkut. Cuba dulu. Cuba betul-betul dulu. Tak apa. Pakai untuk puaskan hati dulu. Mana yang selesa. Nanti baru finalize. Bagi tahu saiz apa. Cantik kat atas. Tengok ayah. Tengok sini. Tu M kan? Ni M. Okey, sekarang dia pakai baju kakak tak ada ke? Baju kakak dah mudah dah. Ni tak white dah. Ni saiz apa? Dia kena besar. Kena besar, tengok perut dia tu lah. Dia buat macam tu. Sebab dia buat macam tu. Itulah nampak perut. Okey. Okey kan? Okey, cuba kita ambil, okey? S okey. Yang ni M, yang ni S. Sekejap ya. Awak nak school ke, Afia? Awak school kat mana ni? Q. Q? Q this. M tak apa, nanti water sikit lah. Ambil kakak Action. Ani. Afia nak ambil kakak Ani. Okey, jom. Afia, awak jual jagung ke? Awak jual jagung?